Hi Uncle Ong. Hi, Wow, Kongsi so nice to Pachai. meet you. So nice to meet you, Kongsi Pachai. Please, for this year, can I have a brand new Nissan GTR? No lah, now I buy you a Nissan Serena e-Power. Yeah, hot lah. Wah! Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Hari ini kita bersama dengan pelancaran Nissan Serena C28 e-Power. Jadi kita dah pernah buatkan pelbagai-bagai video mengenai Nissan Kicks e-Power, satu sistem pacuan yang unik yang dihasilkan oleh Nissan. Sebenarnya saya ni memang rasa sedikit teruja dengan e-Power ni kerana ianya ada kaitan dengan kereta yang membuatkan saya jatuh cinta dengan kereta elektrik, iaitu Nissan Leaf. Kalau kita tengok sistem e-Power ni sebenarnya memang menggunakan sistem pacuan elektrik Nissan Leaf, cuma dia ambil bateri itu dia buang, digantikan dengan enjin dan ada satu generator. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang selalu tanya kenapa tak bubuh enjin dengan genset saja untuk berikan kuasa, inilah dia Nissan Serena e-Power C28 ni. Jadi sistem pacuan ni memang cukup unik sekali kerana ianya menggunakan bateri yang sangat kecil. Dalam Nissan Serena C28 ni bateri dia bersaiz lebih sikit saja pada 1 kWh. Kita tahu sekarang orang dah mula berasa teringin nak beli kereta elektrik, tapi ialah berbagai-bagai lagi perkara yang membuatkan berjuta-juta rakyat Malaysia masih lagi tidak begitu yakin dengan teknologi kereta elektrik sepenuhnya. Dan banyaknya berkaitan dengan tempat pengecas yang mungkin kurang. Bila dia dengar cerita kena beratur untuk mengecas, ni semua membuatkan dia orang menjadi ngeri. Jadi Nissan beri kita peluang untuk merasa pacuan elektrik 100% pada convenience kereta petrol dan pada harga yang macam kereta petrol. Kita tengok kereta ni sebenarnya Nissan Serena ni datang dengan dua varian utama, iaitu X dan juga Highway Star. Dalam varian X tu pula ada dua sub varian yang bermula dengan X biasa yang bermula pada 154,800 dan X Plus tambah 5,000 jadi 159,800. Adalah perbezaan yang agak banyak juga antara X dengan X Plus tadi itu, termasuklah skrin turun dan sebagainya. Dan untuk yang Highway Star pula bermula daripada 169,800, kemudian dia ada Highway Star Plus 174,800 dengan Shiro Highway Star Plus yang itu 179,800. Untuk yang Highway Star ni memang banyak fasiliti yang you akan dapat. Yang paling utama sekali, you akan mendapat adaptive cruise control dan intelligent cruise control. Itu antara ciri besar yang terdapat pada Highway Star. In case you nak tahu, Shiro tu sebenarnya maksudnya ialah putih, dan Shiro Highway Star ni ada interior yang sangat unik iaitu berwarna putih. Jom kita tengok kereta. Kita bermula dengan varian X. Jadi yang utama sekali yang you akan perasan bila masuk dalam varian X ni ialah seat dia adalah seat fabric. Tapi sebenarnya saya suka dengan seat fabric ni sebab dia tak panas pada waktu hari panas dan cepat sejuk. Tapi of course lah untuk family mungkin ramai yang akan pilih yang kerusi kulit sebab lebih senang nak jaga bila anak-anak tumpahkan minuman dan sebagainya. Tapi kalau you tak perlukan kerusi kulit tu, saya rasa yang fabric ni pun dah cukup cantik dah. Cuma perbezaan dia lah untuk yang X dengan X Plus ni ada satu perubahan yang agak besar juga, iaitu skrin video yang dipasangkan di atas bumbung untuk varian X Plus, dan juga of course lah kursi itu dah bertukar menjadi leatherette. So dekat situ ialah di mana mungkin akan ada perubahan yang you rasa berbaloi lah untuk ditambahkan RM5,000 kerana lebih sesuai dengan kegunaan keluarga. Untuk penumpang barisan pertama, perubahan paling besar antara C27 dengan C28 ialah dia punya papan pemuka lah. Kalau dulu papan pemuka ni adalah lebih tinggi dan apabila papan pemuka tu lebih tinggi, menurut Nissan dia menjadikan pemandangan luar lebih sempit, dan ini adalah satu faktor yang menyebabkan orang berasa lebih mudah untuk get car sick ataupun mabuk lah dalam kereta. So dia orang turunkan dashboard ni dan dia orang pastikan pemandangan tu adalah lebih luas, dan mereka juga menumpukan sedikit perhatian untuk car sickness ni kerana dia orang sampai ubah the aerodynamics dan juga dia punya suspension design dan suspension geometry untuk kereta ni untuk memastikan kereta ni tidak membuai dengan banyak sangat. Kalau nak tahu sama ada kereta ni membuai ataupun tidak, kau boleh tengok kereta video
pandu uji kita orang ke Kuantan dengan Nissan Serena e-Power C28 ni. So kalau kita tengok ni dia punya skrin, bila kita dah hidupkan semuanya, skrin ni fully digital So maklumat yang dipapar kat sini ada agak banyak juga dan you boleh pilih pelbagai-bagai format lah untuk paparkan maklumat. Dan untuk kereta ni yang paling penting sekali ialah maklumat tentang dia punya sistem intelligent cruise control atau adaptive cruise control lah, di mana dekat sini dia akan tunjukkan maklumat mengenai apa yang kereta ni punya setting lah masa kita menggunakan intelligent cruise control. Dan of course sekarang ni skrin kat tengah anda pun semakin besar dan ada pelbagai-bagai connection untuk Android Auto dan juga Apple CarPlay. So dah tak ada isu tentang connectivity dan dekat bawah ni masih ada lagi butang shortcut untuk kita punya sistem pacuan iaitu gear selector dan juga untuk sistem penghawa dingin. Dan dekat sini kita nampak ada dua butang iaitu EV dan juga e-pedal. So apabila kita memilih butang EV, kereta akan cuba menggunakan pure battery power semata-mata, dan apabila kita menekan butang e-pedal, apa maksudnya ialah kita tidak perlu menggunakan brake kecuali dalam keadaan-keadaan di mana kita memerlukan kadar brake yang agak kuat. Sebenarnya Nissan punya e-pedal ni agak bagus juga untuk keadaan penggunaan biasa kalau kita bagi ruang untuk kereta ni slow down. Bila kita guna e-pedal, dia akan regen lebih banyak, dia akan menjimatkan lagi lah kadar penggunaan bahan api untuk kereta ni. Kalau kita duduk kat bahagian belakang ni, kita nampak yang ni X Plus ni dah dapat this nice leatherette punya seats. Untuk Serena ni memang ada satu ciri unik dekat barisan kedua ni. Mana-mana pun you ambil, dia ada cara untuk rapatkan kursi ni ataupun jauhkan kursi ni. Jadi kenapa ada ciri ni ialah supaya kalau kata kita nak duduk setengah-setengah bila dia nak tengok kamera ataupun nak tengok TV video screen ni, dia nak tarik rapat lah supaya duduk nampak lebih center. Ataupun kita boleh tarik ke jauh sikit supaya ada laluan ke tengah ni untuk pergi ke belakang. Jadi bila ada laluan tengah tu dah dia tak payah dah kena turunkan seat dan sebagainya, lebih mudah untuk kita akses ke barisan ketiga. Kalau you pilih version yang highway style, you akan dapat sliding door, power sliding door, dua-dua kiri dan kanan lah. The base model X saja dapat satu saja sliding door. Itu adalah satu ciri yang sangat penting untuk bapa sebab dia nak kena kawal pergerakan keluar masuk penumpang-penumpang dia lah. Dan satu lagi ciri yang bagus kereta ni ialah dia datang dengan USB port yang agak banyak. Di belakang kursi ni ada satu sana, satu sini, dan di belakang juga ada USB port. Jadi senang anak-anak tak bergaduh. Dan juga dia berikan meja yang agak tahan lasak nampaknya lah meja ni. Meja ni plastik dan nampak very robust. Dan di atas ni ada cup holder. So you boleh letak minuman ataupun you boleh tutup dan jadikan meja untuk letakkan makanan. Ataupun mungkin kalau nak buat kerja sikit, mungkin boleh kot nah. Kalau ada, tak boleh lah nak buat kerja susah, meja ni kecil. Tapi agak berguna jugalah. Dan meja ni nak simpan pun mudah, tolak aja balik dan simpan. Bila kita berjalan dengan keluarga ni, of course lah ruang tempat kita duduk tu mesti selesa. Tapi untuk barang juga mesti kena mudah kita akses. Jadi kereta ni ada dua cara untuk akses. Yang pertama sekali ialah normal lah, kita boleh buka keseluruhan boot dan kita akan ada akses kepada semua barang-barang di sini. Tetapi kan, kadang-kadang tu, bila kita dah nak pergi jalan jauh lah, selalunya kita letak beg-beg berat dekat bahagian bawah, dan beg-beg yang kita nak akses mungkin ada makanan ke, susu ke, kita letak atas sikit supaya lebih mudah, ataupun baju tukar, lebih mudah nak akses. Jadi kita boleh buka separuh je tailgate ni, di mana kat bahagian bawah ni masih lagi letak dengan barang-barang berat, tapi kita boleh ada akses kepada barang-barang yang lebih ringan, yang lebih kita perlukan di sepanjang perjalanan. So this is a really unique feature, dan antara sebab kenapa Nissan Serena ni terus popular daripada zaman ia mula diperkenalkan di Malaysia ialah kerana memang daripada awal pun Nissan Serena ni adalah antara produk MPV yang banyak ciri-ciri unik untuk keluarga. Banyak tahun juga kereta ni adalah kereta yang MPV yang paling popular di Jepun. Okay, so kalau kita tengok untuk version Shiro e-Power, Shiro tu simply waktu mana saja putih lah. Untuk kereta ni dia memang datang dengan interior yang pada mata saya lah cukup menarik dan cukup unik. Cuma masalahnya dia warna putih lah. Jadi untuk keluarga yang masih lagi ramai anak kecil, yang masih lagi buas, yang masih lagi menumpahkan minuman, makanan dan masih lagi bawa pensel color masuk dalam kereta, tak boleh lah beli interior warna putih ni. Tapi kalau anak-anak dah besar sikit, dah mula masuk sekolah, dah jam 4, dah jam 5, dah masuk sekolah menengah, saya rasa ini interior yang memang cukup menarik
untuk sebuah kereta keluarga berasa lebih cun. Dan kalau you nampak dekat atas ni, you juga datang dengan skrin. Tapi specialnya skrin kali ni ialah electrically operated. Dia turun dan naik menggunakan elektrik. Dan kalau you tengok dekat bawah sini, you akan nampak kick plate yang bernyala. So di bawah bonet Serena C28 ni kita akan nampak satu enjin bay yang padat lah, di mana di bawah ni bukan saja ada sistem pacuan elektrik yang dipinjam daripada Nissan Leaf, tetapi juga ada satu enjin 1.4 liter dan generator. Jadi combo ni boleh menghasilkan satu pemanduan yang memang cukup senyap. Tahap NVH untuk kereta ini berbanding dengan C27 memang sangat berbeza. Kita ada buat perbandingan sebelah-sebelah untuk C27 versus C28. Kalau nak tengok, dia punya link ada dekat atas ni. Jadi apa yang you akan dapat ialah satu sistem pacuan yang sentiasa menggunakan elektrik, tetapi langsung tak perlu kita berhenti untuk mengecas dan sebagainya, boleh isi minyak macam biasa. Banyak detail lah enjin kereta ni. Tentang enjin kereta ni, kalau you nak tengok semua the technical details, boleh tengok kita punya video pandu uji dan juga video perbandingan yang kita letak dekat atas ni. Well, what you're getting is some really interesting transition technology ataupun bridging technology, di mana untuk merasa pemacuan kereta elektrik, you tak perlu membeli kereta elektrik sepenuhnya. Jadi 2026 ni akan jadi tahun hybrid saya rasa. Jadi kalau you in the market for sebuah kereta keluarga hybrid yang besar, MPV besar, susah pun nak jumpa yang lain. Yang ini adalah antara pilihan yang cukup bagus, yang menggunakan enjin petrol 1.4 liter, menjimatkan, tak payah pening-pening untuk pergi charging, bateri pun kecil. Jadi kalau you beli PHEV, you kena charge hari-hari, kalau tidak you carry bateri besar. So the compromise is you boleh pilih kereta yang ni yang menggunakan bateri yang kecil, yang tak berat, dan harga pun cukup menarik, daripada 154,800 hingga ke 179,800 dengan dua variant yang kita sebutkan tadi. Cuba komen sikit variant mana yang paling korang berkenan. Adakah fabric seat tu bermasalah, ataupun macam saya, you suka fabric seat, cuma anak-anak tu lah susah sikit lah kalau nak jaga kalau barang-barang tumpah. Sampai sini video kita kali ni. Tolong tekan butang like dan kongsikan dengan member yang tengah memilih sama ada nak beli hybrid biasa macam Nissan Serena e-Power ni ataupun plug-in hybrid. Tapi sebenarnya e-Power ni taklah hybrid biasa pun. Dia unik sebab dia pacuan ialah 100% elektrik. Okey, sebelum kita berhenti, kita nak cerita sikit tentang dia punya early bird offer. Dapat RM5,000 rebate dan juga aksesoris bernilai RM8,000 kecuali variant X. Aksesoris ni ada macam-macam juga, termasuklah roof rail dengan roof rack sekali. Dan kereta dia punya warranty ialah selama 5 tahun untuk keseluruhan vehicle 100,000 km, untuk e-power component selama 8 tahun dan 160,000 km. Saya rasa kereta ni menawarkan package yang agak bagus untuk mereka yang mencarikan MPV bersaiz besar berjenama Jepun. Okey, kalau boleh tolong tekan butang like sikit untuk saya. Dan kalau ada member yang tengah memikirkan sistem hybrid mana yang dia orang nak pilih, hybrid biasa, jenis e-power, plug-in hybrid dan macam-macam lagi jenis yang ada e-rev ke apa ke, tolong sharekan video ni dengan dia orang. Dan last sekali saya nak minta tolong korang tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.